Hadkan 3 bulan gaji, selebihnya tukar kepada emas. Itulah prinsip kewangan bijak untuk melindungi nilai kekayaan dalam jangka panjang. Tak kira sama ada dalam ASB, tabung haji atau fixed deposit, hakikatnya semuanya masih duit kertas. Ramai yang tidak sedar menyimpan duit sebenarnya berisiko tinggi terhadap kejatuhan nilai. Sejarah membuktikan nilai ringgit pernah merosot lebih 30% pada tahun 2015 dan jatuh hampir 50% ketika krisis kewangan Asia pada 1997. Nilai sebenar duit boleh hilang separuh walaupun nombor dalam akaun nampak bertambah. Inilah kelemahan utama sistem berasaskan duit kertas. Nilainya boleh jatuh bila-bila masa akibat inflasi dan krisis mata wang. Sebaliknya, emas tidak pernah mengalami kejatuhan nilai seteruk itu. Dalam lebih 30 tahun, harga emas kekal stabil dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebab itu, prinsip terbaik ialah hadkan duit tunai sekadar 3 bulan gaji sebagai dana kecemasan. Selebihnya tukar kepada emas sebagai pelindung nilai jangka panjang. Apabila kekayaan disimpan dalam bentuk emas, tuan-puan tidak lagi terdedah kepada risiko kejatuhan mata wang. Emas berdiri atas nilainya sendiri, bebas daripada inflasi dan campur tangan mana-mana pihak. Orang yang faham tentang emas tidak takut menyimpan emas. Sebaliknya, mereka takut kalau tidak menyimpan emas. Kerana emas bukan sekadar pelaburan tetapi benteng kekayaan sebenar. Dan bagi tuan-puan yang ingin mula menyimpan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video saya di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.